Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ini dengan bismillah. Dalam video kali ini, Dila nak buat popiah inti sayur goreng gluten free tanpa tepung gandum. Walaupun popiah ni tanpa guna tepung gandum ataupun kulit popiah yang kita beli kat kedai tu, tengok dia punya tekstur dia tetap rangup dan juga crunchy. Boleh tengok dia punya tekstur dia rangup. Kalau rasa video kali ni bermanfaat, boleh sharekan video kali ni. Okey, dah jom mula buat. Satu cawan tepung beras, lepas tu satu sudu besar tepung pulut, telur grade B 1 biji, air 170 ml, lepas tu secubit garam dan juga 2 sudu besar minyak masak. Masukkan tepung ke dalam bekas yang besar, masukkan garam untuk bagi rasa. Lepas tu ikutlah garam ni banyak mana nak bagi rasa lah. Lepas tu masukkan telur. Dila kacaukan ni pakai sudu sahaja. Kacaukan dia dulu sampai dia agak telur tu pecah lah. Nak dapat rata tak dapat lah kan. Lepas tu masukkan air sikit-sikit. Dila masukkan dulu setengah. Kacaukan dulu dia sampai dia agak rata macam tu. Tengok Dila kacau macam agak-agak rata macam tu. Lepas tu nanti boleh tambahkan lagi air. Ini untuk bagi dia kalau boleh cair lah. Untuk adunan ni cair. Kacaukan dia lagi sampai dia agak rata. Sampai orang kata tak ada ketulan-ketulan tepung yang ada dekat dalam adunan tu. Kalau nak blender pun boleh. Boleh pakai blender sahaja. Macam Dila dah kacau guna sudu je. Mudah. Sebab hari ni tak rasa rajin nak buka blender. Lepas tu masukkan 2 sudu besar minyak masak. Kacaukan dia lagi sampai dia rata. Tujuan masukkan minyak masak sebab tak nak bagi adunan ni melekat masa masak. Untuk inti Dila pakai lobak dan juga sengkuang. Inti ni ikutlah banyak mana nak buat kan. Tapi kalau tak nak pakai sengkuang boleh juga nak gantikan dengan toge ataupun nak gantikan dengan kobis pun boleh. Suka hatilah nak pakai apa pun. Macam Dila lagi suka sengkuang dan juga lobak. Sengkuang ni kupaslah dulu. Untuk resepi kali ni sengkuang Dila memang pakai banyak ni sahaja. Lepas tu hiriskan dia nipis-nipis. Dila akan potongkan dia memanjang dan juga nipis. Dila tak tahu apa nama potongan tu. Boleh tengok Dila potong tu macam mana. Untuk potong sengkuang ni, Dila akan potong dia halus jugalah. Sebab inti ni nanti Dila tak masak tau. Okey, lepas tu potong dia sampai habis. Kalau rasa sakit mata tengok Dila potong, okey tak apa. Boleh skip part Dila potong ni. Maklumlah Dila ni bukan belajar masak-masak pun dulu. Ini pun saja suka-suka memasak kan. Okey, bila dah siap potong halus nipis sengkuang, boleh tengok Dila potong tak halus sangat, tak tebal sangat, agak-agak saja. Dila akan potong pula lobak. Lobak ni Dila akan potong potongan yang samalah, tak nipis sangat, tak tebal sangat. Okey, potongkan dia. Jangan tebal-tebal tau. Kalau tebal-tebal nanti korang kena masak. Untuk inti ni Dila tak masak. Dila pakai lobak dengan sengkuang ni mentah-mentah je. Kalau nak tumis inti ni boleh tumiskan dengan bawang putih dan juga udang kering. Lepas tu masukkan sayur, masakkan dia sehingga layu. Kalau macam Dila tak masak. Boleh tengok Dila potong dia agak nipis sebab Dila tak masak. Sebab apa Dila tak masak? Nanti bila kita goreng sengkuang, kita goreng popiah ni, dia masak juga sayur tu kat dalam tu kan. Okey, ini Dila potong nipis-nipis lah. Okey, lepas tu bolehlah habiskan potong lobak merah ni. Lobak merah ni pun Dila potong banyak ni je. Dila tak buat banyak. Kalau nak banyak boleh gandakan resepi. Lepas tu kita dah panaskan kuali, boleh tuang adunan kulit popiah tadi. Golekkan dia dekat atas kuali yang panas. Lepas tu tuang balik dia punya adunan dekat dalam bekas tadi. Ini cara untuk dapatkan kulit popiah yang nipis. Kalau ada cara lain lagi, korang boleh buat ikut cara yang korang sukalah. Bila dia dah agak mengelembung macam tu, bila dia tu dah boleh pisahkan, boleh angkat. Yang ni rupa dia bila dah siap. Kulit popiah ni memang bukan jenis yang senang koyak. Walaupun Dila remukkan dia dan buka balik, dia tak koyak lagi. Boleh tengok dia punya tekstur. Jadi agak mudah lah nak menggulung. Yang ni Dila akan gulungkan dia terus macam tu. Lipatkan dia di bahagian sisi kedua-dua belah. Lepas tu sambung menggulung. Buatlah sampai habis. Kalau nak bagi dia lekat, sapukan dengan bancuhan tepung ubi dan juga air. Ni rupa dia bila dah siap tu. Macam Dila tak ada gamkan dia tau. Kalau nak gamkan dia, boleh pakai tepung ubi dan juga air. Dila tak buat.
Tapinya seeloknya gam lah sikit sebabnya nanti bila goreng macam Dila ni bila goreng dia terbuka sedikit dia punya bahagian ujung tu. Tapi masih okey lah walaupun tak gam. Panaskan minyak biar dapat betul-betul minyak panas, masukkan popia ni. Balikkan dia lepas tu boleh angkat. Yang ni dah siap lah boleh hidangkan. Untuk popia ni Dila makan dengan sos homemade tapi resepi sos Dila tak letak sekali dalam video ni. Dila akan letakkan dekat next video. Sebab Dila rasa video ni dah panjang sangat dah ni. Kalau suka dengan video-video Dila, boleh like dan juga subscribe channel Buku Resepi Dila.